Cara sembelih ikan tidak wajib, sunat. Kerana apa? Kerana ikan ini boleh makan halal dengan mati. Nabi kata al-hailu maitatuhu, binatang yang bernama ikan ini kalau dia mati boleh makan, sudah halal, tak wajib sembelih. Okey, tapi sunat sembelih ikan yang payah mati. Sunat bukan wajib, sunat. Contoh kita tengai di laut boleh ikan suji. Nah, ikan suji ni payah mati. Nah, 100 kilo seekor, 120 kilo seekor, tak jengai ikan suji. Faham? Ibu gelama 60 kilo seekor. Faham? Ada jenis ikan yang besar tapi cepat mati. Kalau tuna air cepat mati. Dah sampai seminit 50 kilo senyap. Faham? Tapi kalau suji 2 jam klik mata. Faham? Sunat sembelih. Kerana apa? Bukan nak halalkan dia, litarahum, kerana kasihan belah. Okey, cara mana sembelih ikan? Jangan sembelih ikan tekak. Kan cari tekak pula, ikan tak ada tekak. Faham? Sembelih kat ekor. Lambat mati siang dia. Faham? Kita pun ambil golok, gerak ekor perut, mati lagi. Faham lagi?